Cik Jah, betul. Ini ada rancangan yang ditunggu-tunggu oleh Cik Jah. Rancangan yang diberi nama Tada! Bye. Ana Danisha. Dan memang kita sengaja letakkan brand-brand dekat atas ni. Mana tahu brand-brand ni nak ambil kita sebagai duta. So nanti tu tak ada. Kadang-kadang pakai yang apa tu. Betul. So I don't need. Sebab I jenis malas nak terangkan. So benda mudah. Benda mudah. Yeah. Okay, aku pakai ni aku pakai ni. So macam tu, faham tak? Jadi kau jangan tanya. I punya niat itu je. Okay, dah. So I dah nak faham masak. Panaskan minyak. Panas. Jangan sebelum kita panaskan dekat dalam, kita panaskan minyak dulu. Pakai minyak apa? Sekejap. Baru beli tau. CD kerajaan. Tak lepas ya? Tak lepas. Kita dapat yang hari tu PM bagi 100 jatuh. Lepas tu 100.5 one off untuk anak sekolah tu kan. Tu dapat lah. Ni panaskan minyak untuk goreng chicken popcorn. Oh, chicken popcorn. I beli yang dah memang chicken popcorn. I tak pakai ayamnya tu. Tapi korang kenapa tak boleh? memang tak boleh sayang. Nampak tu. sangat you selalu kat rumah. Korang kalau nak pakai ayam yang biasa pun boleh. Ana suka pakai memang dia chicken popcorn, so terus goreng. Sebab menjadi seorang anak, Ana suka benda yang mudah. Okey? Kat belakang dah. Dah boleh dah. Okey, baik. Okey. So, sementara tunggu yang ni panas, kita buat kerja lain. Kita panaskan sebelah sini pula. Kita buat kuah dia dulu. Kita masukkan butter ni pun dah nak habis. I lupa nak suruh you beli. So, masukkan butter. Sekarang macam ni, you memang tak beli tapi nampak dah habis. Jadi orang lelaki bila dah habis, you tahu. Jadi kena beli. Lepas ni. Okey, jangan nanti besok anak nak sekolah, nak buat roti, tak ada. Tak ada tu. Okay. Ni dah panas. Masukkan bawang putih, cili merah dengan daun kari. Dia beri bau. Okay, lepas tu masukkan ni susu pekat. Macam biasa, I recycle. I seorang yang jimat. So, I pakai telap bawang goreng Tok Umi. I tak tahu siapa tapi I guna telap dia. Tapi dalam ni adalah susu pekat. I masukkan susu pekat. Masak ni, I tak pakai gula. Berapa banyak nak masukkan? Agak-agak. So, ni masukkan. Pakai satu ni lah. Satu tin ni, jadi kuah dia banyak. Mudah je, simple je. Masak ni mudah je. So, masukkan ayam. Ni, I masuk banyak sikit supaya kita boleh bagi jiran-jiran kita. Sebenarnya kalau korang nak pakai ayam yang lain boleh je, tapi Ana suka ayam yang ni. Sebab dia dah memudahkan hidup Ana. Tak payah letak tepung apa semua. Sementara kita tunggu dia masak, kita masukkan. Yang ni perlulah. Sebab dia punya... Ya saya? Tak, I tolong masak. Okey. I boleh tolong masak. I memang aku mau bantu. Baik. Wah sayang, dalam dia bagi tepung serbaguna free. Wah. Terima kasih Bestari. Kata-kata. Kau tak cukup lelaki kalau kau tidak ke dapur dan memasak bersama isteri. Saya ada kata-kata. Sebelum anda nak kata-kata, kata-kata dan bertindak. Kata-kata saja tidak penting kalau tak ada bertindak. Kata-kata saja tidak penting kalau tak ada bertindak. So, lepas tu, this one kena ada sebab ini adalah main utama dia. So, korang masukkan. Agak-agak. Sayang, tunggu budak kan sayang? Mana? Budak kan? Nampak? Macam mana? Ya. Macam mana? Ini memang hebat ya. Ya. Tak payah macam nampak macam biasa-biasa je bang. Tapi sayang, I nak hancurkan dia punya tu. Macam ni nak tahu dia dah masak? Ayam ni akan hantar signal kepada kita. Macam mana dia hantar? Dia akan berubah warna hijau. Itu ayam yang bagi signal tu. Ayam yang dekat yang tu. Ni ayam goreng. Dia tak bagi signal. You kena tahu dia dah masak. Ayam tu bagi signal? Ya. Yang ayam yang bagi signal kat you tu yang dekat tu. Sekarang dia tak bagi ayam. Orang bagi ye. Kenapa? Kameraman kenapa suka sangat? Budak. Yang ni dia boleh biarkan kan? Dia nak goreng ayam je. Tak apa. I nampak. I goreng pula you ni. Ni macam dalam memasak tau sayang tau. So ayam ni pun dia tak bagi signal tapi kita nampak yang dia dah masak. Kita angkat dia. Bau pun dah sedap ni. Ui, mantap. Tak pernah bau ayam goreng macam tu. Tak pernah kan? Dia masuk kat sini. Dia tu masuk macam tu. Terperanjat dah. Aduh panas. Yelah, situ memang panas sayang. Oh ya? Izinkan saya. Lepas tu, I nak rasa.
Dia tahu, mak I dulu belajar masak dia macam ni. Dia ajar masak macam ni, rasa macam ni. Yang Ya. mak I buat macam ni je. Oh, Orang dulu. okey. Oh, sedap. Sedap tapi dia tak pedas. Kejap. Dia family dia macam tu. Kalau family aku, letak kat hidung. I tak pernah masukkan ni tapi sebab I nak bagi Apa dia tu? pedas. Cili. Eh. Cili sebut. I nak bagi dia pedas. Sebab dia tak pedas lah sayang. Tak boleh lah makan tak pedas. Tak boleh tak pedas macam tak lengkap. Kau tu jadi perempuan, cubalah pergi ke dapur sikit. Pedas tak? Pedas tak kata-kata? Ikut ke hati I ni. I nak pedas lagi yang. Masa untuk merasa. Tu merah. Pedas. Betul? Dia tak macam ni yakinkan? Pedas. Oh pedas. Tapi dia okey tak? Okey. Macam tak yakinkan je yang. Okey kalau korang rasa Ana perlu tambah lagi pedas, cakap yes. Cameraman. Ya boleh. So ni, kalau macam korang nak berkuah, tambahlah air tapi Ana tak nak dia macam ni. Alright. Ni tinggal belakang. Dah. Oh okey tinggal. Tinggal belakang. Tuan-tuan dan perempuan, Inilah dia. Chicken popcorn starter 8 spicy. Tada! By Ana Danisha. Yeah. Jom. Rasa. Okey dah. Chicken popcorn, masak satu egg. Spicy. Bismillah. Tak baik dia makan cili. Betul? Enak kan? Okey. Cameraman, come. Sini, rasa bahagian awak. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ya? Pedas kan? Okey. Kau nak rasa ke tak nak? Tak nak? Okey, nanti kau rasa. Okey. Kau tunggu. Kau tunggu. Aku pun Mana I dapat bukti? Ha. Semakin hari, I dapat bukti. Hari tu, minggu lepas, 3 orang yang rasa. Sekarang 2 orang saja. So, maknanya, I tengok punya makan macam sedap je. Sedap kan? Okey dah. Jadi itu dia tadi hari ini. Chicken popcorn starter 8 spicy. Yes. Dan kalau korang nak kita orang masak apa? Bukan saya. Bukan kita nak minta maaf. Ni dia minta maaf. Ni bukan rancangan saya, bukan rancangan dia. Jangan nak ambil kredit atas Tak. Okey. Kita memang suka ambil kredit tu. Awak macam nak join hype saya. Baik. Kalau korang nak Ana masak apa, boleh komen dekat bawah ni. Okey? Jumpa minggu depan dalam rancangan Tada! By Ana Danisha.